Pernah tak kau bergaduh dengan seseorang dan di tengah-tengah perdebatan, kau sedar kau sebenarnya silap? Apa reaksi pertama kau? Adakah kau terus mengaku, betul juga cakap kau, aku silap? Atau adakah ego kau mengambil alih? Tiba-tiba, kau mula cari alasan lain, putar belik fakta atau serang peribadi dia. Jika kau pilih pilihan kedua, jangan risau, kau tak keseorangan. Otak kita memang direka untuk melindungi ego kita, walaupun terpaksa menipu diri sendiri. Inilah musuh utama kepada satu kualiti yang sangat jarang ditemui tetapi sangat berkuasa: kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual bukan bermakna kau bodoh atau tak yakin. Sebaliknya, ia adalah kesedaran bahawa pengetahuan kau ada hadnya. Ia adalah keupayaan untuk berkata, aku tak tahu, tapi aku nak belajar. Atau lebih penting lagi, mungkin aku silap. Tapi kenapa ia begitu sukar? Kenapa ramai orang yang kita anggap bijak selalunya yang paling tak boleh terima mereka silap? Jawapannya terletak pada beberapa perangkap berpsikologi yang licik dalam otak kita. Perangkap pertama, kesan Dunning-Kruger. Ini adalah fenomena di mana orang yang paling tak cekap dalam sesuatu bidang selalunya yang paling yakin mereka pakar. Kau tahu kan? Macam pakcik kat kedai kopi yang rasa dia lebih pandai dari doktor pakar hanya sebab dia baca WhatsApp group. Orang yang tahu sikit tak tahu betapa banyaknya yang mereka tak tahu. Pengetahuan mereka yang terhad tak cukup untuk mereka sedar akan kejahilan mereka sendiri. Sebaliknya, pakar sebenar selalunya lebih berhati-hati. Semakin banyak mereka belajar, semakin mereka sedar betapa kompleksnya sesuatu subjek. Perangkap kedua, confirmation bias atau pilih kasih pengesahan. Otak kita ni pemalas. Ia lebih suka jalan pintas. Daripada menganalisa semua maklumat secara objektif, kita cenderung untuk mencari dan mentafsir maklumat yang mengesahkan apa yang kita dah percaya. Kalau kau percaya kopi itu sihat, kau akan klik pada artikel 10 kebaikan kopi dan abaikan artikel bahaya minum kopi berlebihan. Ini mewujudkan echo chamber atau bilik gemar di mana kepercayaan kita dipantulkan kembali kepada kita, menjadikannya semakin kuat, tak kira betul atau salah. Perangkap ketiga, ego. Bagi ramai orang, identiti mereka terikat dengan kepandaian mereka. Aku adalah orang yang bijak. Apabila kepercayaan mereka dicabar, mereka tak melihatnya sebagai perbincangan idea. Mereka melihatnya sebagai serangan peribadi. Mengaku silap terasa seperti mengaku, aku bodoh. Dan ego takkan benarkan itu berlaku. Jadi, ia akan berlawan habis-habisan. Jadi, kita terperangkap, dikelilingi oleh keyakinan palsu, bias yang mengesahkan, dan ego yang rapuh. Macam mana nak keluar? Berita baiknya, kerendahan hati intelektual adalah satu kemahiran. Ia boleh dilatih, seperti otot. Ini adalah program senamannya. Langkah pertama, asingkan identiti kau daripada pendapat kau. Kau bukan pendapat kau. Pendapat kau adalah alat yang kau guna. Alat boleh ditukar jika ia tak lagi berfungsi atau jika kau jumpa alat yang lebih baik. Apabila seseorang mengkritik idea kau, mereka bukan mengkritik KEU. Mereka sedang membantu kau menguji kekuatan alat kau. Langkah kedua, amalkan frasa ajaib ini. Mungkin kau betul atau itu pandangan yang menarik. Aku tak pernah fikir macam tu. Frasa ni tidak bermakna kau menyerah. Ia adalah isyarat bahawa kau lebih mementingkan untuk mencari jawapan yang betul daripada menjadi orang yang betul. Ia melucutkan senjata ego pihak lain dan mengubah konfrontasi menjadi kolaborasi. Langkah ketiga, cari orang yang tak bersetuju dengan kau secara aktif. Bukan untuk bergaduh, tapi untuk belajar. Jika semua kawan kau bersetuju dengan kau sepanjang masa, kau bukan dalam bulatan kawan. Kau dalam bilik gema. Dengar hujah terbaik dari pihak lawan. Cuba fahami logik mereka. Kau mungkin tak ubah fikiran, tapi kau pasti akan mempertajamkan pemikiran kau sendiri. Langkah keempat, tentukan syarat kekalahan untuk kepercayaan kau. Tanya diri sendiri, apakah bukti yang boleh buat aku tukar fikiran? Jika jawapan kau adalah tiada bukti yang boleh, maka itu bukan lagi satu pendapat. Itu adalah dogma.
dan dogma adalah musuh utama pemikiran. Orang yang mempunyai kerendahan hati intelektual tak takut untuk salah. Mereka mengalu-alukannya kerana setiap kali mereka sedar, mereka silap. Ia adalah satu peluang. Peluang untuk menjadi lebih betul, lebih tepat dan lebih bijak daripada semalam. Mereka tak ikat nilai diri pada menjadi betul. Mereka ikat nilai diri pada proses menjadi lebih baik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan orang yang menjerit pendapat mereka sekuat hati, orang yang berbisik, "Mungkin aku silap," adalah orang yang paling berkuasa. Mereka adalah orang yang belajar paling cepat, menyesuaikan diri paling pantas dan akhirnya membuat keputusan yang paling baik. Jadi, lain kali kau berada dalam perdebatan dan rasa ego kau mula memuncak, berhenti sekejap, tarik nafas dan tanya diri sendiri soalan yang paling cerdas. Bagaimana jika aku yang silap? Jawapan kepada soalan itu mungkin adalah langkah pertama kau menuju kebijaksanaan yang sebenar.